jarak perjalanan sejauh 24 km daripada PPD Sabak Bernam, ianya mengambil masa 30 minit untuk sampai ke sebuah sekolah yang merupakan satu-satunya sekolah menengah kebangsaan yang terdapat di Dun Sungai Air Tawar, iaitu SMK Munshi Abdullah. Pada peringkat awalnya, sekolah ini mempunyai dua aliran yang dikenali sebagai Darjah Menengah Kebangsaan dan Darjah Menengah Jenis Kebangsaan Inggeris. Kelas-kelas darjah menengah ini menumpang di 3 buah sekolah rendah di sekitarnya, iaitu SK Parit Baru untuk 2 aliran, manakala SK Simpang 4 DNO dan SK Sungai Air Tawar menempatkan darjah menengah kebangsaan sahaja. Darjah-darjah menengah yang menumpang di ketiga-tiga buah sekolah rendah tersebut telah mula dibuka pada 11 Januari 1965. Setiap darjah menengah tersebut diketuai oleh seorang guru yang dipanggil Guru Ketua. Pada 8 Januari 1968, kelas-kelas tersebut telah dipindahkan ke bangunan sendiri seperti sekarang dan dikenali sebagai SMK Sabak Bernam Barat. Sekolah ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Husin pada tanggal 29 Mac 1969 dan diberi nama baharu SMK Munshi Abdullah. Nama SMK Munshi Abdullah diambil daripada nama bapa kesusastraan Melayu moden Abdullah bin Abdul Kadir atau dikenali sebagai Munshi Abdullah. Logo ini merupakan kebanggaan warga SMK Munshi Abdullah. Tema warna merah, biru dan putih mempunyai maksud tersendiri. Setiap simbol yang terdapat pada logo ini memberikan erti yang sangat mendalam. Bagi merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, pihak pengurusan dan pentadbiran SMK Munshi Abdullah yang kini diterajui oleh Tuan Haji Muhammad Azhari Yaman sebagai pemangku pengatua akan terus berusaha gigih dengan dibantu oleh guru-guru kanan yang berdedikasi dan berkaliber, diperkasakan oleh 78 orang guru serta 13 kaki tangan sokongan. Terdapat beberapa aliran pada kelas menengah rendah yang ditawarkan di SMK Munshi Abdullah ialah kelas peralihan, kelas aliran agama, kelas rancangan khas, kelas biasa dan kelas pendidikan khas. Manakala aliran yang ditawarkan pada kelas menengah atas ialah aliran sains, aliran agama KAA, aliran teknologi prinsip akaun, aliran teknologi maklumat, aliran kemanusiaan ekonomi rumah tangga, aliran MPVRT reka tanda, aliran MPVP perabot dan aliran kemanusiaan kesusastraan Melayu dan perdagangan. Walaupun SMK Munshi Abdullah terletak di kawasan luar bandar, tetapi sekolah ini mempunyai prasarana dan infrastruktur lengkap dalam usaha memberi suasana pembelajaran yang kondusif kepada pelajar. Kemudahan prasarana yang lengkap mampu menjadikan guru-guru dan pelajar SMK Munshi Abdullah lebih bersemangat apabila pembelajaran dikendalikan dalam keadaan yang cukup selesa. Pihak pentadbiran SMK Munshi Abdullah sentiasa cuba memastikan persekitaran sekolah dalam keadaan bersih dan teratur. Sekolah yang berkesan mempunyai ruang yang mencukupi untuk pengajaran dan pembelajaran. Pelajar dan guru berbangga dengan kemudahan fizikal yang mereka ada dan sentiasa menolong untuk mengekalkan keadaan kemudahan tersebut dalam keadaan yang sehabis baik. Kewujudan taman-taman mesra alam
telah menjadikan persekitaran SMK Munsyi Abdullah lebih cantik dan tenang. Warga sekolah, terutamanya pelajar, lebih menghargai alam semula jadi yang wujud dan menjaga kebersihan persekitaran sekolah. Di samping itu, penglibatan guru-guru dan pelajar dalam menyelenggarakan taman-taman tersebut telah berjaya memupuk budaya mencintai alam sekitar. Pahit ketir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di manakah berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan SMK Munsyi Abdullah telah menetapkan sasaran untuk menjadikan SMK Munsyi Abdullah sebagai sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2020. Pada ketika ini, semua unit telah bergerak pada landasan yang betul dengan melaksanakan sistem pengurusan sekolah berkualiti. Saya yakin sasaran ini akan dapat dicapai dengan kerjasama yang erat di antara warga SMK Munsyi Abdullah, PIBG dan badan-badan luar. Kebijaksanaan nilai kemanusiaan.